tahulah macam mana Public Gold ni keluarkan item, macam mana emas tu sampai dengan selamat kan. So kita keluarkan daripada sistem. Itu sebablah Public Gold sekarang dah mengeluarkan satu lagi teknologi baru, iaitu Public Gold dah ada lebih daripada 155 mesin ATM di seluruh Malaysia. Tuan-puan boleh dapati mesin yang macam ini banyak sangat. Dekat mana tuan-puan? Dekat Maiden Mall, dekat TF Mart, dekat supermarket, dekat tepi bank. Tuan-puan akan dapat dekat mana lagi? Dekat airport, kita ada 2 dekat Senai Airport, dekat KLIA pun kita ada tuan-puan. Jadi mesin ATM ni untuknya apa? Mesin ATM ni adalah untuk mengeluarkan gold bar tuan-puan. Bagi orang yang tak sabar sangat nak dapat gold bar kerana postage katanya lambat, nak keluarkan gold bar nak dalam masa yang cepat. Tuan-puan pergi ke mesin-mesin tersebut, tuan-puan katakan nak keluar 5 dinar. 5 dinar adalah 21.25. Saya ada 27. Saya nak keluarkan 5 dinar. So saya pergi ke mesin ATM ini, kemudian saya pilih item 5 dinar yang saya nak keluarkan. Kemudian saya tinggal scan saja dekat atas ni QR dia. Lepas tu kena bayar dia punya fee. Dan untungnya tuan-puan, siapa yang bulan Ramadan ni keluarkan gold bar tuan-puan daripada mesin ATM ni, Public Gold bagi special discount, deduction 50% fee pengeluaran. Jadi bagi sesiapa yang nak dapat cepat-cepat, rasa macam runsing sangat nak tunggu delivery, mentelah ni lagi lah. Nanti nak raya delivery dia akan terlambat, ataupun last delivery hanya pada berapa hari bulan? 11 hari bulan last delivery. Jadi kalau tuan-puan rasa memang tak sempat bagi orang yang tersayang duit hari raya sekeping emas, tuan-puan jangan ambil risiko. Takut-takut nanti pagi raya tak sempat ada tuan-puan punya duit raya emas tu. Jadi tuan-puan pergilah ke mesin ATM ni. Katakan tuan-puan kata nak kasih pada isteri 5 gram, atau mungkin tuan-puan nak bagi pada mak 10 gram. Tuan-puan jangan buang masa pergi postage. Tuan-puan pergi set saja untuk ambil dekat mesin ATM. Lagi best, lagi cepat, dan tuan-puan boleh dapatkan gold bar ikut saiz yang tuan-puan nak. Okey, di mana-mana pun ada. Tuan-puan nak tahu dekat mana tempatnya, tuan-puan boleh pergi ke Find Us dalam aplikasi Public Gold ni, tekan Find Us, tuan-puan nampak sini Our ATM, tekan Our ATM, dan tuan-puan tengok region tuan-puan di mana. Kalau di Perlis kita ada banyak tempat di Perlis, Kedah pun banyak tempat mesin ATM, dan Public Gold sekarang dah ada 155 cawangan mesin ATM untuk memudahkan proses pengeluaran emas kan. Jadi nak cepat, keluarkan mesin ATM. Nak daftar, belum ada akaun emas, isi beg biru, saya bantu sebaiknya.